Kalau kau nak jadi perokok, okey. Cuma jangan jadi tak ada otak je. So, Wesak ni hari tu, aku dapat bawa family aku pergi berjalan. Okey, aku dapat pergi ke Sungai Tenggala. Bagi aku, adalah satu pengalaman yang menarik sebab aku memang mengidam nak pergi waterfall daripada awal tahun lagi, okey. So, akhirnya aku dapat pergi waterfall dan aku dapat puaskan diri aku berendam dekat dalam sungai yang sejuk. Cumanya, memang aku pergi sana, aku memang expect tempat tu memang ramai orang. Aku expect lah tempat ramai orang. Riuh rendang dengan budak-budak, dengan keluarga, piknik, barbecue dan sebagainya. Cuma ada juga dua kategori orang yang aku paling apabila kita pergi beriadah kat tempat awam ni. Orang pertama adalah orang yang suka hisap rokok dekat tempat awam. Aku tak faham. Kau masuk kat Sungai Tenggala tu ada signboard besar-besar gedabak cakap no smoking, dilarang merokok. Dah memang clear tulis dalam bahasa Melayu ada, dalam bahasa Inggeris ada, dalam bahasa Tamil ada, dalam bahasa Mandarin pun ada. So bila benda ni kau masuk dekat kawasan publik macam gitu, kau hisap rokok dan dekat kawasan tu ada budak-budak, ada orang tua, ada mungkin yang sakit asma dan sebagainya. Benda ni kau faham tak annoying? Sampai aku hari tu pergi mandi kat situ. Sampai-sampai aku dah tegur seorang. Tengah mandi-mandi nak makan tegur lagi seorang. Perangai macam sebab apa duk isap rokok sebelakang anak aku. Anak aku dekat belakang ni duk pergi cucur rokok kat depan tu. Aku cakap kena, bang, kau tak nampak ada budak kau boleh isap rokok kat luar tak? So bila aku dah cakap macam tu, pandang step tengok kan. Aku menyirat betul aku tengok dia ni kan. Sebab kau tak faham ke benda ni? Rokok ni bahaya, mat. Dia bukannya benda-benda biasa. Dia memang benda yang bahaya, benda yang chemical. So kalau kau nak isap, kau isap jauh lah daripada orang lain supaya kau tak menyusahkan orang lain. Aku pun ada juga kadang-kadang isap rokok, isap vape apa semua. Cumanya kita hormatlah keselesaan orang lain. Janganlah kita main bedal je sebab kita kakas nak isap rokok. Benda ni sebenarnya salah. Kalau kau nak jadi perokok, okey. Cuma jangan jadi tak ada otak je. Cuba ada otak sikit. Dan golongan nombor 2 yang aku benci pula, yang jenis tak faham bahasa. Kau masuk dekat kawasan publik, okey. Orang tengah nak relax, nak dengar air jatuh daripada waterfall, nak dengar budak-budak main, nak dengar bunyi unggas. Kau sibuk karaoke kat situ. Geram lah. Walaupun yang buat benda tu hari tu bukan orang lokal, aku rasa foreigner daripada Indonesia, maybe kau dorang kawan-kawan ramai duk karok kat situ, joget-joget apa semua. Aku macam malas nak tegur sebab gamai takut kena beduk kat situ kan. Cumanya kepada orang macam inilah, kena faham kakak, abang, okey, tante. Bila kita pergi tempat awam, saya tak nak dengar suara awak yang hauk tu. Bukan sedap pun awak nyanyi lagu dia Lova tu, tak sedap langsung. Tak payah nyanyi, menyusahkan orang, buat sakit hati je. Walaupun masuk situ murah, tapi kau tak perlulah merosakkan hari orang lain sebab apa kau nak enjoy. Kau nak enjoy okey, tapi jangan kau menyusahkan orang lain dengan alasan kau nak enjoy, nak dapat the fullest experience kat situ, okey? So aku harap korang hormat sikit keselesaan orang lain bila kita dekat tempat awam. Seperti kes anak sebelum ini kan, kita kena hormat keselesaan orang lain, kita juga kena hormat ya, orang lain datang situ untuk enjoy the day. Bukan nak dengar kau menyanyi, bukan nak bau asap rokok John D. Bland kau tu, okey? Bye-bye.